Ada Timah. Timah, teman aku jom. Pergi mana? Bayar cukai taksi. Diorang nak angkut TV aku dah. Belilah baru. Yalah, banyak duit. Tunggu. Jomlah. Aku tunggu kat kereta. Tak menyabar betul lah dia ni. Assalamualaikum Puan. Saya nak bayar cukai tunggakan. Tunggakannya. Sekejap biar saya semak. Puan, nak tak bayar sekali untuk tahun depan? Sebab tahun depan boleh dapat kita punya cendera hati yang ini. Lepas tu Puan berpeluang untuk masuk kita punya cambutan bertuah bulanan dengan cambutan bertuah utama. Hadiah apa? Kereta. Wow. Mari. Okeylah, bayarlah setahun. Saya Dengan kirakan tanpa dulu. sekali. Baik. Semua sekali RM5,600. Saya bayar kad. Okey, baik Puan. Okey, ni resit Puan. Okey. Ni cendera hati daripada Majlis Bandaraya Ipoh. Kejap. Saya pun nak bayar juga. Boleh. Selesai dah bayar. Alhamdulillah. Moga-moga kita menang kereta dah ya. Sabar nak menang. Nora, tengoklah ni. Tengoklah ni, aku dapat surat. Surat apa? Aku menang hadiah bulanan. Wow, Alhamdulillah. Tak sangka kau menang rezeki kau. Alhamdulillah. Timah binti Zul Arifah. Terima kasih, Tok. Timah, Apa? aku ada benda nak cerita dengan kau ni.